Ni aku ajar kau cara buka bonet yang sebenar, kau faham? Okey. Kau selalu buka bonet tak boleh. Boleh lah, Bob. Viva saya boleh lah. Nak buka bonet, kena selak sikit macam ni, selak. Oh, lepas tu? Lepas tu rubber. Oh. Dah sama ni. Lepas tu naik kan, nampak? Oh, okey. Ni, nampak ni. Inilah. Ni tempat buka tu. Oh, baru saya tahu, bos. Kau selalu buat konten buka bonet je tak boleh buka. Buka bonet je tak boleh buka. Sebab tu lah kawan-kawan Adam di luar sana marah saya. Cara buka tak betul. Mau tak marahnya. Kan? Tinggal nak tarik ni je ni. Usik ni je. Okey. Sekarang saya tahu lah. Ini tahu tak ada apa? Pembuka bonet. Bukan. Ini safety untuk double lock. Jadi Jadi kalau lock bawah tu rosak, dia ada second lock lagi. okey, faham. Second lock ni kena buka manual lah. Baru bonet ni boleh buka. Faham? Okey. Cantiknya kata kau Biasa je, bos. Ping-ping tu. Perempuan suka ping-ping, bos. Baik, faham.